korek, cari rod habis pasir ni semua. Okey, alhamdulillah saya dah jumpa klem dia dalam karat ni. Kalau kita buka ni dia lagi patah ni klem ni. Kabel dia 16mm. Okey, cantik. Macam ni kita test daripada dalam lah. Kita cabut dia punya incoming dekat dalam, kita test daripada situ. Alright. Okey, so sekarang ni di sini penawaian rumah baru ni. Kita akan buat installation test lah, ujian pendapatan untuk memastikan penawaian kabel masih lagi dalam keadaan baik. Ok, so nampak semua dah sambung dengan konektor. Nampak tu, dah sambung konektor. So switch pun kita dah on semua. Ini cuma switch ni lah, switch to pole 20A kita tak on lah, sebab nanti akan mengganggu kerja-kerja ujian pendapatan. Ok, nampak semua kita dah on, semua dah on. Ok, so kita tak tunjuk semualah. So kita akan buat ujian pendapatan. Ok, nampak. Ok, semua dah pasang alright. Ok, so ni BB dia. So kita dah select ke 500 volt. Kita akan ni lah, check prop dulu. Check prop. Ok, kosong. So sekarang kita check dengan neutral. Ok, cantik, 13. Sekarang ni dengan live. Ok, 170. ok, ni sebelah dia OL, sebelah dia 28, sebelah OL, cantik. Ni pun cantik, sebelah OL, sebelah lagi OL, sebelah lagi OL, cantik. Sebelah lagi OL, sebelah lagi OL, satu lagi OL, OL, OL. ok, alhamdulillah. So dengan live ok. Sekarang kita check ni lah, neutral dengan live pula. Ok, kita check the prop. Ok, so sekarang check neutral, sini live, dan OL sebelah, OL sebelah 37. ok, sebelah pun ok. Sebelah OL, sebelah OL, sebelah OL, sebelah ni pun OL, OL. ok, 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 alhamdulillah. So ujian pendapatan lulus terbaik. Ok, sekarang kita akan buat ujian RCCB tester. So RCCB ni dia punya kepekaan dia 100 mA, 100 mA. So 0.1 ampere lah. So sini kita akan test tengok kecekapan dia. Ok, sekarang kita tukar pergi ke 200. Ok, kita terus auto RAM sahaja. Ok, ok, 80 mA dia dah trip dalam masa 4.1 saat dan 4.1 milisecond. Ok, alhamdulillah lah. Ok, ni plug ni ok. Kita tengok plug lain pula. Kita cek yang terbelah belakang pula. Ok, sekarang yang dapur. So cantik tengok ni lampu dua menyala. ok. So kita terus auto RAM sajalah. So, kita pergi ke 200. Cek. Ok, 80 4.1 milisecond. ok.
ngam terbaik. Okey, kita buat ujian rintangan bumi untuk road, check road dia. Earth tester. So sekarang ni earth punya merah punya bahagian. Okey. So ni tarik sini. Okay. So yang tu kuning dia. Kuning kat sini. So dah clamp. Saya tunjuk lah So meter kita kat situ. Tapi kita cabut dekat sini lah, dekat incoming ni. Okay. So kita tak cabut. Kita tak buka kat sini clamp ni sebab tak nak ni dah berkarat, takut patah sebab ni clamp yang nipis tu. Okay. Kita akan check bacaan dia. Okay. Terus kita check voltage. Water dalam tanah okey, kosong. Kita select ke 2000. Tengok bacaan dia. Okey, 34 okey. Okey, 34. Select 200. Okey, 35.2. So inilah bacaan paling tepat dia. Sebab dia atas daripada 20 kan. Kalau kita select ke 20, dia takkan dapat lah infinity lah macam ni. Okey. So bacaan dia paling tepat. Rumah ni 35.2 ohm. Kalau ikut peraturan yang terbaru ni lulus lah. Terbaru kan 200 maksimum. Kalau ikut yang sebelum ni 10 ohm memang tak lulus lah. So ni okey lah kalau ikut peraturan dia. Alright. Tapi nak cantik bawah 10 ohm lah. Itu lah yang terbaik. Okey.